Tapi saya memang risau lah. Takut tak ada lah sebab sama-sama tempat asing tempat orang apa. Ya, takut lah. Takut apalah macam mana kehidupan ada jara apa macam mana apa. Dengan pakaian selas punggung apa, kasut apa, selipar dia tak bagi awak masuk apa. Takut, memang takut. Kalau ada hari ampun, insya-Allah lah. Mereka adalah rakyat Malaysia yang kini merengkuk dalam penjara di wilayah Songkhla, Thailand. Ada di antara mereka yang terpaksa menjadi penghuni tirai besi siam selama 2 tahun. Manakala ada juga yang perlu merengkuk seumur hidup dalam sel di negara jiran itu. Kebanyakan banduan Malaysia yang ditahan dan dijatuhi hukuman penjara di Thailand terbabit dengan kesalahan dan penyalahgunaan dadah, termasuk pil kuda, syabu dan ganja. Skuad Alpha RTM berpeluang menziarahi banduan Malaysia di penjara Songkhla itu melalui program Jejak Tirai Besi Anjuran Islamic Aid Malaysia IAM bersama Pejabat Konsul Jeneral Malaysia di Songkhla. Walaupun mereka adalah banduan, tetapi Pejabat Konsul Jeneral Malaysia di Songkhla sentiasa memberi perhatian dan mengambil tanggungjawab memastikan banduan yang ditahan memberi imej baik sepanjang menjalani hukuman. Ilahnya saya rasa matlamat program ini kena pada masa dan tempatnya, khususnya dalam mendidik masyarakat Malaysia, rakyat Malaysia untuk sama-sama menghormati undang-undang dan juga menjaga nama baik Malaysia. Itu kita akan berjumpa dengan rakyat Malaysia yang ditahan di penjara. Ini akan melibatkan 3 buah penjara. Itu Songkhla Correctional Special Treatment Prison, Central Prison of Songkhla dan juga Natawi District Prison. Jadi matlamat saya harap dalam program ini, apa matlamat yang kita capai adalah untuk mendidik rakyat Malaysia apabila melancong ke negara lain, mereka perlu menghormati undang-undang negara tersebut dan juga menjaga nama baik Malaysia. Ya, sebagai makluman, di selatan Thailand ketika ini kita mempunyai lebih kurang 250 orang rakyat Malaysia yang ditahan di 12 buah penjara di selatan Thailand atas pelbagai kesalahan, dan kebanyakan daripada kesalahan tersebut adalah melibatkan kesalahan dadah. Kita masih tetap menganggap mereka sebagai rakyat Malaysia dan kita perlu mengambil berat mengenai keadaan mereka dalam penjara, dan untuk itu kita amat berterima kasihlah kepada pihak Islamic Aid Malaysia kerana membuat usaha begini, kerana inilah cara kita untuk menyampaikan rasa kasih sayang kita pada mereka. Dan juga inilah salah satu daripada usaha pihak swasta dan juga pihak kerajaan, pihak NGO untuk mencapai kepada rakyat Malaysia yang berada di luar negara. Selepas mendengar taklimat daripada Konsul Jeneral Malaysia, pemeriksaan ke atas barang-barang bantuan dilakukan untuk memastikan ia tidak menyalahi peraturan Jabatan Penjara Thailand. Peserta konvoi Jejak Tirai Besi kemudiannya bergerak ke destinasi pertama yang membabitkan jarak perjalanan kira-kira 40 km dari Pejabat Konsul Jeneral di Songkhla. Okey, untuk lawatan pertama ke penjara di Songkhla ini, kita telah pun sampai di Songkhla Correctional Institute di Songkhla ini dengan bantuan daripada rakan-rakan di Pejabat Konsul Jeneral Malaysia di Songkhla ini. Memasuki Songkhla Correctional Special Treatment Prison, semua peserta dikendaki menjalani pemeriksaan seluruh anggota badan. Telefon bimbit adalah peralatan yang tidak dibenar sama sekali untuk dibawa masuk ke sel tahanan dan bilik pertemuan banduan. Jadi kita perlu mengikut peraturan yang ditetapkan oleh pusat pemulihan ini, di mana semua pelawat dikenakan ataupun dimestikan untuk membuat pemeriksaan. Selepas kita tinggalkan telefon bimbit dan juga dompet tadi, pemeriksaan lain dijalankan di sini. Melalui pintu-pintu kebal, kami mula berjalan menuju ke bilik pertemuan banduan dan dapat dilihat banduan yang ditahan menjalani hukuman, dan gambaran awal kami meleset
apabila melihat sendiri keadaan penjara yang begitu tenang tanpa tekanan buat banduan yang menghuninya. Jadi tujuan kita datang bukan untuk bantu you, untuk bantu kalau ada ahli keluarga, ada anak ataupun isteri dah kahwin. Belum kahwin. Kalau ada ahli keluarga yang susah, kalau ada ibu yang susah, kalau ada anak yang susah, kita akan berikan maklumat kepada you. Kita akan cuba bantu keluarga you di Malaysia. 5 banduan Malaysia yang menjalani hukuman di sini sempat kami temubual dan semua mereka terbabit dengan kesalahan dadah. Saya kena petang. Dekat Pekan Danok lah. Dekat Pekan Danok. Dalam kedai internet cafe. Saya tak kena barang dekat dalam tu, tapi barang ada kat dalam topi keledar. Ada seorang orang Malaysia dah kena tangkap. Tapi dia nak tangkap, dia nak ambil orang yang jual betul-betul tu. Kawan saya. Dia duk pakai telefon kawan saya. Barang kat sini memang tak ada. Memang tak ada barang. Tapi saya memang ngisap lah. Tidak diambil. Ni kan ada urine test kan? Dia buat urine test. Okey, masa kena tangkap tu macam mana rasa? Sebelum ni tak pernah kena tangkap lah? Tak. Masa hisap pun tak pernah kena tangkap? Bila kena pegang ni tu macam mana? Rasa debar. Memang rasa debar. Itu kisah Abenua yang mendakwa dia dipergunakan oleh rakannya sendiri hingga menyebabkan dia dipenjara di Songkhla Correctional Special Prison. Jalan cerita seorang lagi banduan yang berasal dari pantai timur tanah air ini agak berbeza tetapi tetap berkaitan dengan dadah. Kerana terdesak akibat kesempitan hidup, dia memilih menjalankan kegiatan penyeludupan dadah. Pel kuda 200 biji. Tadi 45 ni 200. Okey. Ini kena nanya ke ataupun abang bawa ni? Memang saya bawa. Memang saya sendiri. Berapa tahun kena? Dia untuk dadak pel kuda tu 4 tahun dah boleh. Lepas tu 6 bulan lagi pasport. Oh, dia cas pasport. Jadi 4 tahun 12 bulan, 5 tahun lah. Berapa bulan? Bulan 7, 2 hari Ramadan. Oh ya. Memang dah biasa bawa pergi kuda lah sebelum ni. Sebab dia tak ada. Saya dekat DL besar tu, kedai recik dah. Ada sebab Kedai terbakar dah. Jadi saya pindah rumah tu. Tak ada dapat batu apa Tak ada. Jadi anak ramai tu. Anak pak orang tu masa tu. Jadi besar agak lah. Fikir pendek. Seorang lagi banduan mendakwa dia tidak tahu menahu ada dadah di dalam keretanya dan terpaksa mengaku terlibat dengan jenayah itu selepas polis Thailand menemui bukti dia membawa dadah masuk ke negara jiran. Tapi saya tak tahu kata benda tu duduk dalam kereta tu. Sebab saya sebelum tu saya duk buat ni. Saya bawa barang daripada duty free Malaysia. Macam rokok, liquor apa tu bawa ke sini. Jadi kereta tu saya balik kosong. Kita balik kosong lah. Itu memang saya balik kosong. Itu maknanya ganja tu orang lain punya lah. Orang lain punya, orang isi. Orang isi dalam kereta. Orang isi dalam kereta. Kereta siapa? Kereta you? Bukan. Kereta orang lain? Kereta orang lain. Oh, jadi driver lah. Driver. Oh, you driver lah memang keluar masuk lah. Lepas tu lawan mahkamah ke tak ada? Lawan itu mula ambil lawyer. Ambil lawyer, kawan saya ambil lawyer. Lepas tu dalam tak sampai setengah jalan masa. Lepas tu dia suruh mengaku lah. Dia suruh mengaku. Kita kata kena mengaku sebab kita dah nak lawan pun tak boleh dah. Dia kata sebab berapa tahun mah? 7 tahun 6. 7 tahun 6 bulan. Apapun kisah mereka, bagaimana mereka terjebak dan merengkuk di penjara Siam, objektif utama bukan untuk membela kesalahan yang dilakukan, tetapi lebih utama Islamic Aid Malaysia IAM adalah bagi mendapatkan keluarga mereka untuk dijejaki dan dibantu. Jejak tirai besi Songkhla kami teruskan dan kali ini kami ke Central Prison of Songkhla untuk meleraikan rahsia bagaimana banduan-banduan di situ ditahan dan seterusnya menjalani hukuman. Hanya kerana menandatangani surat yang tidak difahami isi kandungannya, 2 banduan ini ditahan dan dipenjarakan. Dakwaan mereka
kami hanya mampu dengar. Misi kami yang utama adalah membantu keluarga mereka yang terpaksa berjuang untuk hidup tanpa ketua keluarga. Masa kena tangkap tu, jadi ais tu ada dekat dalam kereta je. Bukan dekat badan ke apa ke. So dia urine test pun tak ada air kencing. Kereta bukan kereta saya lah. So bila bawa ke balai tu, jadi kita tak faham apa dia cakap semua. Dan dia minta kes ni boleh buat kira lah. Dia cakap kalau bayar RM7,000 Malaysia tu tak ambil kes benda ni lah. 7. Jadi saya postpone dalam lebih kurang 4 jam. Saya cakap dia dah tunggu je orang tak main hantar duit lah. Saya cakap tak apalah, you pegang kereta. Dia cakap tak berani. So tak apalah, hantar ke balai polis lah. Bila kat balai kita tak ada orang balik bahasa semua. So hanya sign je. Okey, dah sign semua, dia hantar ke penjara lah. So dalam masa 6 bulan pun tak ada waris tahu apa semua. Jadi betong lah. Jadi waris tak boleh hubung. Jadi kita tak boleh ambil lawyer. So dalam masa 5 bulan mahkamah dah form kes untuk lawan. Dan dia punya inspektor dia lah, 3 paku dia cakap, you mengakulah ubat ni, you lawan, dia cas ubat, lepas tu bawa import sini untuk jual kan. So saya cakap dengan dia, dengan 2 biji ubat para ni tak mustahil nak jual benda ni. Lepas tu benda pun bukan dekat badan saya ke apa. Lepas tu cakap tak apalah, you mengaku ubat, you lawan yang import untuk jual tu. Satu kita duduk rumah duduk di Kota Baru lah. Lepas tu ada member tu, dia perempuan lah, duduk di Golok lah. Dia telefon lah. Telefon, semua angkat dia, ambil dia. Ambil dia nak pergi jalan di Malaysia, nak pergi shopping di Kota Baru lah. Jadi kita bawa anak bini, nak pergi ambil dia ni. Sampai di Kali Kubur, dia suruh kenal dia lah. Kenal lah, muka sahih Lepas tu, sampai di Kali Kubur tu, dia suruh mengambil dia naik perahu. Ambil dia di Tabah dekat imigresen lah. Jadi saya tu tinggal anak bini tu dalam kereta. Jadi pergi ambil dia lah. Pergi ambil dia tu, sampai di Pak Imigresen saya cop pasport. Lepas tu saya telefon, duduk mana dia dah? Dia nak pergi jalan Malaysia. Biasa dia pergi lah. Kalau pergi, hari tu saya pergi sampai situ tu, cop pasport tu. Saya tunggu lepas ada cop pasport, saya keluar depan dia. Lepas tu mari polis Thailand lah. Nel ke. Mari takak tu. Mari takak. Jadi hak tina tu saya tak tahu. Duduk dalam kereta. Jadi tanya buat apa ni dah? Dia kata ada kes sikit tu. Saya tanya ke apa? Dia kata tak ada barang ke apa, tak ada lah. Apa ni tak ada lah. Jadi dia ambil ni, dia kata tina ni kata hak kita, hak saya. Barang tu dekat tangan polis tu? Tak ada. Tak ada barang. Dia buat cerita lah. Barang tu dia kena, barang tu dia tak silap saya dia ni orang lain nak igat ni. Satu-satunya banduan yang ditemu Bual berasal dari utara Semenanjung. Beliau ditahan dan dijatuhi hukuman atas kesalahan cubaan membunuh. Saha bukan nama sebenar. Ketika ditahan, isterinya mengandung 7 bulan. Saya sebenarnya waktu itu berjalan-jalan lah kan. Jalan-jalan dekat Narativa tu? Dekat Sungai Golok sebenarnya. Abang asal orang mana? Saya asal daripada Kedah. Kedah dekat Alostar. Jalan dengan siapa Sungai Golok tu? Saya berjalan dengan kawan saya lah. Lepas tu waktu saya jalan tu, saya masuk seberang lah, masuk pada Thailand ni. Lepas tu kebetulan waktu tu dia ada berlaku lah macam kes yang sedang berlaku di selatan ni. Kes yang sedang berlaku ni tengah berlaku ni. Lepas tu jadi kebetulan waktu tu polis tu dia pun waktu tu saya tengah berjalan, mungkin waktu tu saya berhampiran dengan tempat kes berlaku tu, saya pun ditahan. Bila saya ditahan tu, saya dalam keadaan saya
Saya tak tahu apa salah saya apa semua kan. Tapi saya mengakulah saya masuk tu melalui lalu ikut sungai lah. Tak melalui pasport lah sebab saya sekitar situ je. Jadi saya waktu itu tu bila saya naik motosikal dengan kawan saya, dengan kawan lah. Naik siar-siar lah. Lepas tu kebetulan waktu tu kawan saya tu dia terlanggar kereta pula, ada kereta kat depan melanggar kereta. Bila langgar tu kami gelabah lah, kami kejut. Kami pun lari dah menyelamatkan diri masing-masing. Selamat tu, tapi pihak polis dikejar. Lepas tu dia tangkap lah. Dia tangkap, lepas tu dia seksa lah saya tu. Seksa dengan teruk juga. Lepas tu dia tuduh saya ni orang yang terlibat juga dengan apa yang berlaku lah, kes bunuh dan sebagainya. Kes bunuh tu bunuh bom atau tembak? Bunuh. Kisah yang diceritakan oleh Saha itu tadi, anda boleh menilainya sendiri. Walaupun mereka dipenjara di negara minoriti Muslim, tetapi Jabatan Penjara Thailand tetap menghormati banduan Islam dan menyediakan kemudahan untuk solat. Dalam ni saya dulu sebelum masa saya masuk ni, kawan tu dah balik dah, dia mengaji pondok. Jadi saya banyak mengaji dengan dia. Saya banyak mengaji dengan dia dalam bilik tu. Lepas tu dia, jadi dia pun nak balik, dia bagi tahu macam ni, dia ajak rukun 5 apa semua ni. Dia tengok kita pun boleh. Jadi dia lantik. Kita jadi imam. Lepas tu dia balik. Ada bukan saya seorang, ada lagi. Tapi setakat lah ni dalam deng satu lah. Deng satu sekarang ni imam Malaysia saya lah. Saya dia lantik. Orang Thailand ada lagi. Ada lagi 3-4 orang lagi. Malam Jumaat kami buat semayang hajat. Kami buat lagi apa lagi ni? Yasin. Buat apa yang boleh buat. Itu saya ingat kami perlukan peralatan semayang. Macam kain semayang, baju semayang sekadar macam t-shirt putih pun tak apa dah. T-shirt saja kan. T-shirt, lepas tu songkok tak ada, tak apa, benda tu sunat. Kalau ada lagi bagus. Sejadah boleh kata payah nak dapat sini. Nak dapat pun daripada orang lama-lama, tinggal ada koyak-koyak apa semua tu. Al-Quran. Lepas tu boleh-boleh tu nak yang kalau boleh dapat lah. Nak macam buku-buku rukun 5, buku-buku tentang semayang, tentang nak mengaji. Rukun-rukun Islam apa semua. Asas ke lah? Ya, asas-asas. Sebab banyak yang masuk pun banyak yang tak tahu. Banyak yang tak tahu. Tak tahu langsung nak semayang, nak baca apa sampai atas ayat pun tak tahu. Jadi kita nak terang nak bagi dia tahu. Malah mereka juga diberi kebenaran untuk menunaikan solat Jumaat serta berpuasa pada Ramadan. Kita dalam bilik, dia bagi ni, dia buat macam kita pilih, kita nak bilik semaya. Dia bagi, dia buka 4-5 biji bilik semaya. Siapa semaya apa, kita isi nama masuk bilik semaya. Sini kita punya semaya, puasa, raya apa, tak ada masalah apa. Dia tak ada aktiviti apa lah. Dia bagi semua kita nak buat. Macam air dalam bilik pun dia bagi lebih untuk ambil air wuduk apa Kita nak bangun tahajud, nak bangun apa pun semua biar. Sini tak ada masalah. Alhamdulillah sekarang ni kita orang semua ni dekat lah, alhamdulillah. Kawan-kawan pun dekat lah. Ni dah dalam ni dah 2 tahun lebih. Jadi benda tu dapat semayang, mengaji lah apa semua kan. Keluar nanti macam mana nak kekalkan istiqamah tu berterusan? Itulah duduk orang agaklah. Kita taklah email tu. Takut bila terdesak lagi nanti fikir pendek. Kalau kita nak sembah ni tak apa, insya-Allah keluar ni nak jaga semayang ni, tapi kita minta dengan Tuhan lah, bagi Tuhan tak email kita, insya-Allah kita jaga semayang tu. Adisak Salam yang boleh berbahasa Melayu bertugas sebagai Ketua Latihan dan Keselamatan Penjara Daerah Natawi adalah individu yang bertanggungjawab menyediakan kemudahan untuk banduan Islam. Dulu ya saya ni kerja di Bangkok. Lepas tu belum badan saya buat di Bangkok lagi. Yang pertama saya buat di Riman, Minburi Riman Prison. Saya buat di situ. Mula-mulanya
nak terima apa yang boleh sembahyang dulu. Nak buat bagi ke saudara duduk dalam penjara ni nak boleh sembahyang. Saya pun panggillah mari sembahyang semua sekali dengan saya. Lepas tu lepas pada tu saya apa kira cara nak buat masjid, cara nak boleh belajar Quran, belajar apa tu. Lepas tu lepas pada waktu tu saya fikir cara buat ni lah. Makanan tu nak buat makanan macam mana boleh bagi barang halal. Tapi saya pun kena ada usaha lah. Belum pada tu kena ada usaha banyak. Sebabnya negeri Thai ni dia tak serupa dengan Malaysia. Lepas tu saya pun boleh mengadap dengan bos besar di Bangkok. Lepas tu dia pun bagi. Sebab apa hak ni kita buat yang baik, bukan buat yang tak elok. Kita buat barang yang baik. Cara agama ni barang yang elok belaka, yang baik belaka. Di sini boleh semayang 5 waktu cukup. Lepas tu jemaat pun boleh buat. Puasa pun boleh buat. Lepas tu hak bagi yang saya buat 3 tahun turut dah di sini. Meja di penjara di sini buka tu boleh buat makhluk. Saya buat makhluk. Ni lepas 3 tahun dah, 3 tahun. Sebab di sini baru buka 3 tahun penjara sini. Ustaz luar tu ada juga, tapi dia tak ada gaji. Tak ada gaji ni saya lah kena support dah. Tapi dalam ni tu saya ada lah ustaz. Saya pilih ada tok guru, ada apa hak dia duduk luar tu, dia jadi tok guru duduk mengajar tu. Saya pilih hak ni lah, mengajar untuk hari-hari. Sepanjang program Jejak Tirai Besi Songkla, kebanyakan banduan amat berterima kasih kepada Islamic Aid Malaysia IAM kerana mengambil tanggungjawab untuk membantu keluarga mereka yang tidak diketahui nasib mereka selama ini. Walaupun ada di antara ahli keluarga yang datang melawat banduan di penjara Songkla, namun mereka tetap melalui hidup dalam kesukaran kerana setakat ini tiada bantuan khusus disalurkan kepada keluarga banduan. Bagi IAM, program yang dilaksanakan itu berdasarkan kajian yang dibuat di mana isteri banduan tidak dikategorikan sebagai ibu tunggal, manakala anak mereka pula tidak dikelaskan sebagai anak yatim. Justru secara automatik mereka tidak mendapat bantuan daripada mana-mana jabatan atau agensi kerajaan. Dan insya-Allah pihak Islamic Aid Malaysia akan cuba membantu sedaya upaya dari segi bantuan persekolahan untuk anak-anak dan juga bantuan untuk keluarga mereka, selain daripada apa yang kita cuba bantu dari segi keadaan banduan itu sendiri. Kita dimaklumkan tadi kekurangannya kain sembahyang, kekurangan sejadah. Mereka hanya menggunakan sejadah yang telah lama, yang telah lusuh, yang ditinggalkan oleh rakan-rakan banduan Islam yang terdahulu, dan juga dengan jumlah Quran yang kurang. Jadi dengan adanya bantuan, insya-Allah kita akan cuba mendapatkan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita untuk sama-sama menghulurkan bantuan dari segi buku-buku, bahan-bahan bacaan, bahan bacaan, Quran, sejadah dan sebagainya, dan juga kopiah juga mereka perlukan. Dan kita haraplah dengan apa yang kita bantu, mungkin mereka akan lebih berusahalah untuk beristiqamah, walaupun pada hakikatnya mereka melakukan kesalahan, tapi kebanyakan mereka pertama kali melakukan kesalahan dan mungkin telah insaf dengan apa juga kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi pihak Islamic Aid Malaysia sendiri melalui program Jejak Tirai Besi Fasa 2 di Thailand ini, kita rasakan program sebegini perlu diteruskan lagi demi membantu bukan sahaja isteri dan juga keluarga banduan di Malaysia, tetapi banduan Islam itu sendiri. Kini setelah mendapat maklumat daripada banduan-banduan yang dijejaki, tugas IAM adalah untuk mencari keluarga mereka melalui alamat yang terakhir diberikan. Jejak Tirai Besi Songkla kini beralih ke fasa seterusnya. Misi IAM dan skuad Alpha RTM menjejaki keluarga banduan untuk sumbangan disalurkan kepada mereka dalam kadar segera.
3 penjara sempat kami ziarah dalam program Jejak Tirai Besi Anjuran Islamic AIDS Malaysia ini, dan pelbagai cerita yang dapat kami bongkar sendiri daripada banduan-banduan Malaysia yang ditempatkan di penjara-penjara Songkhla ini. Apa yang lebih penting, kita nak membantu keluarga mereka. Izham Hadi Sidik, Skuad Alpha, RTM.